Siapakah Ibnu Sayyad ini, tuan-tuan? Ibnu Sayyad ini ia merupakan seorang remaja Yahudi ataupun kanak-kanak Yahudi yang tinggal di Madinah. Dia ni, tuan-tuan, boleh mendakwa dia ni tahu perkara gaib ataupun perkara-perkara yang pelik, tuan-tuan. Kasyaf syaitan yang berlaku di zaman Nabi SAW. Tuan-tuan, berlaku di zaman Nabi SAW. Nabi SAW, tuan-tuan, pernah berjumpa dengan seorang yang bernama Ibnu Sayyad. Apakah Ibnu Sayyad ini, tuan-tuan? Ibnu Sayyad ini ia merupakan seorang remaja Yahudi ataupun kanak-kanak Yahudi yang tinggal di Madinah. Dia ni, tuan-tuan, boleh mendakwa dia ni tahu perkara gaib ataupun perkara-perkara yang pelik, tuan-tuan. Ini Ibnu Sayyad ini. Dan ada beberapa pandangan yang mengatakan bahawa dia ini memiliki beberapa tanda macam Dajjal. Satu riwayat di mana Sayyidina Umar Al-Khattab dan Nabi SAW serta beberapa orang sahabat pergi berjumpa dengan Ibnu Sayyad. Sebab kecoh, tuan-tuan, kecoh yang ataupun viral yang dia ni boleh tahu perkara yang gaib ataupun perkara yang pelik-pelik ni, tuan-tuan. Apabila Nabi pergi berjumpa dengan Ibnu Sayyad, ketika itu, tuan-tuan, Ibnu Sayyad ini sedang bermain dengan kanak-kanak yang lain di Madinah, tuan-tuan. Maka Nabi pun tepuk belakang dia, tuan-tuan, dan Nabi kata kepada dia, Nabi tanya kepada dia, adakah engkau bersaksi bahawa aku adalah Rasulullah? Maka kata Ibnu Sayyad, aku mengaku kamu adalah Nabi kepada orang yang tidak tahu membaca, kepada orang-orang ummi, tuan-tuan. Ibnu Sayyad ini pula, tuan-tuan, dengan beraninya, dia kata kepada Nabi, adakah engkau beriman kepadaku? Kata Ibnu Sayyad. Maka Nabi SAW menjawab kepadanya, tuan-tuan, kata Nabi, aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada Rasul. Jadi, tuan-tuan, selepas itu, Nabi bertanya lagi, sebagaimana yang saya sebut tadi, tuan-tuan, walihadza lamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li bani Sayyad ma tara. Kata Nabi kepada Ibnu Sayyad, apa yang kamu lihat? Maka kata Ibnu Sayyad, qala ara arsyan 'alal ma'. Aku sedang lihat sebuah singgasana di atas air. Lalu Nabi SAW pun menjawab, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhsa falan ta'du wa qadra. Kata Nabi SAW, sudahlah, kamu tidak akan boleh melangkaui kemampuan kamu. Maka Nabi SAW mengetahui bahawa kasyaf yang dia miliki, yang dia nampak itu, tuan-tuan. Ya, bila Nabi cakap apa yang kamu lihat, maka Ibnu Sayyad bagi tahu, aku lihat singgasana di atas air. Maka apa yang dilihat oleh Ibnu Sayyad itu adalah kasyaf yang berunsur syaitan. Mustamaddatun min iblis. Diambil daripada iblis. Pandangan itu diambil daripada iblis. Ataupun pandangan itu daripada iblis. Alladhi huwa yushahid arsyahu adal bahr. Maknanya, tuan-tuan, apa yang dilihat oleh Ibnu Sayyad tadi adalah singgasana syaitan yang berada di atas laut, yang berada di atas permukaan laut. Itulah yang dilihat oleh Ibnu Sayyad. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi bersama Ubay bin Ka'ab pergi ke sebuah kebun yang di mana Ibnu Sayyad sedang berehat. Maka Nabi pun masuk dan bersembunyi di sebalik pokok tamar. Nabi nak dengar apa yang Ibnu Sayyad sedang cakapkan. Adakah perkataan dia itu bahasa daripada jin ataupun iblis? Tiba-tiba, tuan-tuan, Nabi nak dengar perkataan Ibnu Sayyad ini, tuan-tuan. Mak dia nampak Nabi. Mak Ibnu Sayyad nampak Nabi. Maka mak dia panggil, Saf. Itu nama Ibnu Sayyad, Saf. Maka apabila mak Ibnu Sayyad panggil Ibnu Sayyad, maka Ibnu Sayyad pun bangun. Dan berkatakan, itu Muhammad. Ada Muhammad di situ. Kata Nabi SAW, kalaulah maknya tak panggil Ibnu Sayyad itu, maka aku boleh dengar apa yang nak dicakap ataupun apakah bahasa yang digunakan, sama ada bahasa jin ataupun bahasa iblis. Perkataan-perkataan yang sehinggakan dia boleh mengetahui perkara-perkara yang gaib ini ataupun perkara-perkara yang pelik ini. Dengan kata lain, tuan-tuan, dia seolah-olah seperti kahanah ataupun kahin yang boleh mengetahui perkara-perkara yang gaib ini, tuan-tuan. Umur Ibnu Sayyad ni, tuan-tuan, setelah Nabi wafat pun dia masih lagi hidup, tuan-tuan.